Sebenarnya kita memang nak diet. Kita nak hidup sihat, kita nak kurus, nak kurangkan gula, tak nak minum air manis, tak nak makan malam. Tapi makanan tu je minta tolong. Tolong, makanlah aku. Macam mana? Kita ni tak boleh kalau minta tolong ni, kita kesian. Kita ni iman tak kuat, mudah terpengaruh. Dan makanan tu minta tolong, terpaksa dia tolong. Tolong makan. Macam mana saya nak berhenti makan? Kalau makanan tu pagi, petang, siang, malam minta tolong. Ni, macam donat susu yang Keria buat padu Bella ni jual. Donatnya melembut, sedap, murah, peniaganya pun baik. Macam mana saya nak berhenti makan? Jangan salahkan saya sebab asyik makan aja. Tapi salahkan makanannya. Ni. Dia yang ngasut saya suruh makan dia. Hari ni last aku makan nasi, last aku makan banyak. Start esok aku nak cut sugar, aku nak start diet. Banyak lah kau punya diet. Confirm esok kau melantak orang ke buluh juga. Cakap pusing-pusing. Tak payah lah diet, makan aja lah. Selagi hidup ni makan. Selagi mulut boleh terbuka, makan. Ada duit, beli, makan.